Ya, kita nampak tu negatif berapa? Ah. Kita dekat tengah bandar Harbin. Sejuk. Hari ni negatif 5. Terlalu sejuk pada apa? Nampak? Tu kita bagi 360 sekali. Terlalu sejuk. Aduh, hai. Sejuk betul lah. Kita dekat tengok dia punya keadaannya. Ini keadaan dekat Harbin. Tak tahulah macam mana diorang boleh tahan sejuk Kita ni dapat gigil-gigil lah ni. Ya Allah, hai. Oh, itu yang jalan cantik tu. Aduh, sejuk-sejuk. Telefon pun cepat habis bateri. Jom kita jalan-jalan. Cantiknya. Sama lah aku tu juga. Kan aku tadi nasib baik aku bagi tahu kau. Kalau tak aku bagi tahu kau. Sebab dulu dekat Jepun dia cari dekat kedai CPI. Wah, Pak Uli dia. Bakar lah. Ada rasa jatuh. Lain kali aku jumpa tak nak Yang dah yang. Tu. tu. Semuanya ke ni. Tapi sedap makan ni. Panas-panas. Tak nak. Apa perangan? Oh. Oh, beri ringan aku beli berat sikit. 25. Ayam tu ni. Ayam. Kaki ayam kan? Mendapat daripada chopstick. Kita makan dekat kedai halal di Harbin. Kita jumpa Kalau satu. tak bakar. Panas. Panas ni. So kalau kat Harbin boleh datang kedai lah. Cari di kedai halal Harbin. Tak tahulah apa nama kedai kepenatan ni. Order pun main tunjuk-tunjuk je. Nak tu. 2 hari aku tak makan nasi. Hari ni aku makan nasi. Hari ni aku order nasi 2 kali pinggan. Dahsyat. Makan. Makan Maggi. Apa yang daging ke ayam? Daging Ya, kita makan nasi goreng, stew. Ayam ke daging? Daging. Daging. Sup. Ya, makan sup dengan nasi. Kebuluran. Makan. Dia dekat dalam kedai bakery. No bakery, kedai coklat Russian. Sebab Harbin kan dia dekat dengan Russian. Jadi dia kebanyakan dia orang ni banyak yang Russian punya. Nampak dia punya ni. Tak ada nampak biskut kering. Macam sedap pula. Biskut kering lah. Dia ni. Biskut kering blueberry. Kat sana tu. Dia macam ni. Biskut macam ni tapi dia blueberry. Nah, macam ni. Makan dengan
Tapi tak tahulah boleh makan ke tak lah. Tu, coklat tu. Boleh makan. Mana tahu. Russian punya barang. Tu madu dia ni lah yang Sandra cakap madu dia tu. Dia kata madu dia bagus dia. Ni. Cap ni. Dia kata Cina tu bagi tahu dia bagus. Sebab Cina tu selalu balik kat sini. Tak jalan Harbin. Ada licin sayang. Ni kedai dia. Tu masih di Bandar Harbin. Malam ni dah tak ada snowfall dah. Malam ni okey dah tak ada snowfall. Heavy snow. Dia takut dia ramalkan macam besok heavy snow. Yelah hari ni pun dah start. Mungkin dia akan tukar kepada small private car instead of bus. Ini cakap. 是啊。 Ni lancar. Ini beli apa? Tanggulu. Tanggulu. Dia nak strawberry yang besar-besar. RM20 kau. Jangan tarik. Jangan pegang. Yang bawah sekali tu bukan strawberry, yang bawah sekali cherry. Okey, never mind. Dia nak RM20 yang besar. Dia nak. Tak apalah. Pipi diri kat sana nak ambil gambar you ni. Dia sikit gambar you. Okey, tengok sini. Alright. Kita jom jalan. Sibuk dah tu malam tadi makan lagi pakai lagi. Dia kata sedap. Strawberry dia sebab besar-besar sedap lah manis. Yang kecil tu dia masam. Okay, jom. Kita dekat building ni. Sofia Church ni lah. Muncul tanda Harbin. Tapi sebab dah 2 malam kita datang sini tunggu lampu. Tak ada lampu. Memang orang tak ada pasal lampu kot. Jadi memang gelap. Dia terpaksa juga lah ambil. Buat asor-asor. Ni. Okey, jom. Okey, tidak. Okey, tidak. Tanda hadir. Tanda hadir bolehlah. So kedai baju yang murah tu dekat bawah tu je. Siapa nak beli baju murah boleh datang sini baju. Dah kita pun nak balik dah ni. Sejuk sangat. Hari ni negatif 17. Ini pun tak tahu. Mungkin lebih lagi kot. Dah beku dah ni. Okay dah. Kita nak balik ke hotel.